Dia pernah cabar orang ramai untuk tengok berapa lama dia boleh hidup. Setahun kemudian, dia meninggal akibat kemalangan jalan raya. Jadi, adakah ini kebetulan atau ada sesuatu yang sebenarnya kita tak tahu? Jiang Xiaoru merupakan seorang influencer yang berasal daripada China yang baru berusia 24 tahun. Dia dikenali sebagai content creator seram dan selalu melakukan aktiviti paranormal dan juga cabaran-cabaran yang telah diberikan oleh pengikut-pengikutnya. Kita panggil Jiang Xiaoru ni sebagai Lee lah. Konten Lee ni sangat ekstrim sehingga kan dia pergi ke satu tempat yang berpuaka dan berhantu untuk melakukan ritual dan memanggil roh-roh yang ada di kelilingnya. Sebab apa? Dia tak percaya benda-benda mistik. Tapi ada satu video dia yang menarik perhatian ramai selepas kematiannya. Ini kerana di dalam video tersebut dia telah memecahkan satu patung Guan Yin, iaitu salah satu patung dewa mereka, dan selepas dia memecahkan patung tersebut, dia sempat bagi tahu kepada pengikut-pengikutnya untuk tengok berapa lama lagi yang dia boleh hidup. Just to prove the point. Dan macam apa yang korang nampak dekat atas ni antara salah satu konten Lee di mana dia menggunakan patung dan juga kasut untuk melakukan sesi ritual di tempat berhantu. Kalau tengok karakter Lee ni, dia memang seorang yang agak keras kepala dan kental lah. Dia memang tak kisah nak pergi hutan tengah-tengah malam just untuk buat konten macam ni. Dalam salah satu video terakhirnya sebelum Lee dikatakan terlibat dalam nahas jalan raya, Lee telah menyahut satu cabaran daripada pengikutnya sendiri yang meminta Lee untuk menghubungi satu nombor yang dipercayai dimiliki oleh seorang wanita yang telah meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya. Dan dikatakan sewaktu Lee menelefon nombor tersebut, dia telah terdengar pantulan suaranya sendiri. Dan kemudian Lee terus meletakkan telefon. Dan nak dijadikan cerita, selang beberapa hari, Lee telah terlibat dalam kemalangan jalan raya. Ramai netizen yang mula mengaitkan kematian Lee dengan video terakhirnya. Tapi ada juga yang mengatakan ini adalah karma buat Lee kerana telah memecahkan patung dewa mereka. Secara logik akalnya, kita hanya boleh cakap ini hanyalah kemalangan. Dan kematian tersebut tidak dapat membuktikan terdapatnya sumpahan yang mempunyai kaitan dengan apa yang dibuat sebelum ini. Sebab itulah bagi Kak Min, sama ada benar ataupun tidak, pengajaran daripada cerita ni, kalau mengikut budaya kita, kalau masuk di kawasan-kawasan hutan ataupun tempat-tempat asing, mulut tu biarlah dijaga. Dan jangan sengaja meletakkan diri kita di dalam situasi yang berbahaya hanya untuk konten. Sebab kadang-kadang kita tak perlukan benda gaib pun untuk sesuatu yang buruk tu berlaku pada kita. Apa pendapat korang tentang kisah Lee ni? Cuba komen dekat bawah.